Hai semua, selamat kembali ke channel Kiang Plan. Terima kasih banyak kerana sudi singgah dan luangkan masa menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas perkongsian terbaru dari saya tentang aktiviti harian di kebun. Di channel ini saya akan kongsikan pengalaman sebenar dari proses menanam, membaja, menjaga tanaman sampai ke hasil tuaian. Semuanya saya kongsikan dengan cara yang paling mudah. Okey, jadi sekarang saya berada di kebun yang ketiga saya yang terletak tidak jauh dari rumah. Kebun ini saya mula buka lebih kurang 2,5 bulan yang lepas. Dan sekarang pokok cili di sini sudah masuk usia 66 hari selepas ditanam. Kalau tengok dari jauh, pokok-pokok cili dah mula membesar dengan sekata. Daun hijau pekat dan ada juga beberapa pokok yang dah mula berbunga. Ini tanda yang baik, bermaksud akar dah kuat dan pokok dah mula bersedia untuk peringkat berbuah. Kalau saya tengok perkembangan pokok cili ketiga ini agak memuaskan hati. Cuma ada sedikit cabaran disebabkan hujan turun terlalu kerap menyebabkan kawasan kebun sentiasa dalam keadaan lembap. Untuk atasi masalah tu, saya buat sedikit sistem saliran kecil supaya air boleh keluar dengan cepat dan akar pokok tak lemas. Dalam penjagaan pokok cili, keseimbangan air sangat penting. Kalau terlalu kering, pokok layu, bunga gugur. Kalau terlalu basah pula, akar boleh reput. Jadi setiap hari saya akan pantau keadaan tanah dan sesuai siraman ikut cuaca. Okey, untuk hari ini saya nak buat kerja mendirikan tiang sokongan di setiap baris pokok cili. Tiang ini saya gunakan dari buluh sebab tahan, murah dan mudah nak dapat. Kemudian saya pasangkan tali di bahagian kiri dan kanan buluh yang saya dirikan. Tujuannya ialah supaya pokok cili nanti boleh bersandar pada tali bila angin kuat atau bila buah dah mula lebat. Kalau tak buat tiang awal-awal, nanti pokok mudah tumbang atau dahan patah. Bila dah tumbang, akar pun boleh terjejas dan itu boleh disebabkan pertumbuhan jadi perlahan atau mati terus. Saya suka buat kerja ini waktu pagi atau petang sebab cuaca tak terlalu panas dan pokok pun tak stres. Masa inilah saya juga ambil peluang untuk tengok satu-satu pokok, sama ada serangan serangga atau kulat. Sekarang ni memang tengah musim hujan dan angin kuat. Kalau kita biarkan pokok tanpa sokongan, bila angin datang memang senang tumbang. Musim macam ini memang mencabar, tetapi kalau kita jaga dari awal, pokok boleh tahan dan hasil tetap cantik bila tiba masa tuaian nanti. Selain buat tiang sokongan, saya juga akan buang daun bawah pokok cili. Tujuannya supaya pengudaraan lebih baik dan kerja membaja pun lebih senang. Kalau daun bawah terlalu banyak, mudah sangat serangga sembunyi dan serangan penyakit cepat merebak. Saya juga tambahkan baja organik setiap 2 minggu untuk pastikan pokok cukup nutren. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini dari kebun cili ketiga. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda semua yang sedang belajar menanam cili atau apa-apa tanaman lain di rumah. Kalau anda suka video ini, jangan lupa tekan like, tinggalkan komen kalau ada sebarang pertanyaan atau cadangan. Dan pastikan anda subscribe channel Kiang Plan untuk terus menyokong saya dalam dunia pertanian. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di dalam video seterusnya.